Kita selalu sangat dengar orang cakap, siapa yang lupakan sejarah pasti akan mengulanginya, kan? Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan betul-betul fikir, apa benda sebenarnya yang kita panggil sejarah ni? Hari ini kita akan kupas persoalan ni, kita akan dalami betul-betul dengan berpandukan bab 1 buku teks sejarah tingkatan 1. Okey, jom kita mulakan. Jadi, soalan pertama dan yang paling asas sekali, apa itu sejarah? Adakah ia cuma koleksi cerita-cerita lama tentang pahlawan dan raja-raja? Atau adakah ia sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna? Jawaban kepada soalan ini, percayalah, ia adalah kunci untuk kita faham siapa diri kita hari ini. Okey, untuk faham apa-apa konsep pun, selalunya paling bagus kita mula dari akarnya. Jadi, dari mana datangnya perkataan sejarah tu sendiri? Macam seorang penyiasat, kita kena jejak dulu asal-usul perkataan ni. Nah, ini bahagian yang sangat menarik. Perkataan sejarah yang kita guna dalam bahasa Melayu ni sebenarnya berasal dari perkataan Arab, iaitu syajaratun, yang maksudnya pokok. Coba bayangkan salah sila keluarga. Ia bercabang macam dahan-dahan pokok kan? Ia menunjukkan pertalian, keturunan, akar kita. Tapi dalam masa yang sama, perkataan Inggris history pula datang dari perkataan Yunani historia yang membawa maksud penyelidikan. Jadi nampak tak? Dari awal lagi, sejarah ada dua jiwa. Ia adalah kisah kita dan ia adalah satu proses penyiasatan untuk membongkar kisah tersebut. Definisi dari sudut bahasa itu cuma satu permulaan. Apa pula kata para pemikir dan sejarawan terhebat dunia tentang sejarah? Mereka ada macam-macam pandangan, tapi menariknya, semua pandangan ini membawa kita kepada satu disiplin ilmu yang sama. Jom kita dengar apa kata mereka. Kita mulakan dengan bapa sejarah sendiri, Herodotus. Bagi dia, sejarah ni adalah satu penceritaan. Tapi bukan sebarangan cerita tau. Ia adalah cerita tentang tindakan-tindakan manusia yang hebat, yang penting. Dan yang paling mustahak, ia bukan setakat pasal apa yang berlaku, tapi mengapa ia berlaku. Ia adalah tentang sebab dan akibat. Sekarang, kita terbang ke dunia seorang sarjana Islam yang agung, Ibn Khaldun. Beliau melihat sejarah dari skop yang lebih besar, macam pandangan dari atas helikopter. Baginya, sejarah bukan fasal individu semata-mata, tapi tentang masyarakat, tentang peradaban. Macam mana satu tamadun tu boleh naik dan jatuh, dan macam mana sifat sesebuah masyarakat tu sentiasa berubah dari zaman ke zaman. Ia adalah sebuah kisah epik tentang kemanusiaan. Mari kita lompat ke zaman yang lebih moden dengan E.H. Carr. Idea beliau ni, sangat mendalam. Sejarah ni katanya bukanlah sesuatu yang dah mati, yang statik dan berhabut dalam buku lama. Tak, ia adalah satu dialog yang hidup, satu perbualan yang tak pernah tamat antara kita yang hidup sekarang dengan orang-orang di masa lampau. Kita tanya soalan dan masa lampau menjawab melalui fakta-fakta yang ditemui sejarawan. Akhir sekali, kita dengar pula dari sejarawan negara kita yang sangat kita sanjungi, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Kai Kim. Beliau simpulkan dengan begitu padat dan mantap. Katanya, sejarah ialah segala-galanya yang pernah berlaku. Tapi, dengar betul-betul ayat kedua tu. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Mendalam tu. Maksudnya, tanpa kita faham sejarah, bidang lain macam sains ke, ekonomi ke, seni ke, tak akan ada maknanya sebab semuanya lahir daripada peristiwa dan perkembangan di masa lalu. Okey, kita dah dapat gambaran yang lebih jelas tentang apa itu sejarah dari pelbagai sudut. Sekarang, mesti ada yang tertanya-tanya, dari mana kita tahu semua benda ni? Macam mana sejarawan boleh bina semula cerita masa lampau? Jawapannya ada pada bukti-bukti yang ditinggalkan. Dalam dunia penyiasatan sejarah, ada dua jenis bukti utama, sumber primer dan sumber sekunder. Macam inilah cara senang nak faham. Anggap sumber primer ni sebagai saksi mata di tempat kejadian. Ia bahan mentah, asli, belum diusik, macam fosil, artifak atau manuskrip tulisan tangan. Sumber sekunder pula, ia adalah laporan tentang apa yang saksi mata tu nampak. Ia adalah bahan yang dah diolah, dianalisis, macam buku, majalah atau ensiklopedia yang menceritakan semula apa yang berlaku berdasarkan sumber-sumber primer tadi. Dan gambar ini menunjukkan perbezaan tu dengan sangat jelas. Di sebelah kiri, kita ada artifak, sumber primer. Ia macam senjata yang ditemui di lokasi jenayah, bukti fizikal yang tak boleh bercakap tapi penuh dengan maklumat. Di sebelah kanan pula, sebuah buku, sumber sekunder. Ini pula ibarat laporan lengkap dari detektif yang dah kaji semua bukti dan bentangkan kesimpulannya. Kedua-duanya, primer dan sekunder, sangat penting untuk kita dapatkan cerita yang lengkap. Jadi, kita dah ada definisi, kita pun dah ada bukti. Macam mana semua ni dicantumkan jadi satu cerita yang kita boleh faham? Ini membawa kita kepada kerja-kerja di sebalik tabir seorang sejarawan. Secara ringkasnya, ada 3 kaedah utama yang sejarawan guna. Pertama, kaedah bertulis. Mereka akan teliti setiap patah perkataan dalam dokumen lama, surat atau tulisan pada batu bersurat. Kedua, kaedah lisan.
Ini melibatkan sesi temu bual dengan orang yang masih hidup untuk dapatkan cerita yang mungkin tak pernah ditulis di mana-mana. Dan ketiga, kaedah arkeologi. Yang ni memang best, di mana mereka menggali masa lampau secara literal, mencari tinggalan-tinggalan purba untuk faham macam mana orang zaman dulu hidup. Okey, lepas kita dah faham semua proses ni, mungkin ada yang terfikir, okey, faham. Jadi, kenapa semua ni penting untuk aku? Apa kena-mengena dengan hidup aku hari ni? Inilah soalan yang paling penting. Dan jawapannya akan menyatukan semua yang kita dah bincangkan tadi. Kenapa kita kena susah payah pandang ke belakang? Sebabnya mudah. Di situlah letaknya pengajaran. Bila kita faham kesilapan masa lalu, kita boleh elak dari buat benda sama lagi. Belajar sejarah juga boleh tanamkan semangat patriotisme dalam diri, buat kita rasa sayang dan bangga dengan negara kita. Dan bila kita semua, tak kira bangsa atau agama, berkongsi satu sejarah yang sama, ia akan kuatkan perpaduan kita. Dari situlah kita boleh bina negara dan bangsa yang lebih maju dan kuat. Dan inilah kesimpulan utamanya. Sejarah ni bukan subjek untuk hafal tarikh dan nama semata-mata. Jauh sekali. Ia adalah satu proses untuk kita kenal diri kita, siapa kita sebagai seorang manusia, sebagai sebuah masyarakat dan sebagai sebuah negara. Sejarah membentuk jati diri kita dan ia bagi kita kompas untuk kita pandu arah ke masa depan. Itulah kuasa sebenar ilmu sejarah. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Selepas kita faham sejarah dalam skop yang besar tadi, cuba ambil masa sekejap, fikirkan tentang hidup anda sendiri. Apakah satu peristiwa yang membentuk sejarah pribadi anda? Apa yang telah menjadikan anda, diri anda pada hari ini? Fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.